Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada kes special sikit. Okey, saya nak tunjuk dulu. Nampak tak? Ini kereta apa? Ini Saga FLX. Okey, apa masalah Saga ni? Masalah Saga ni, dia punya bar ni, stabilizer bar ni bergerak. Dia datang bergerak. So, dia dah tukar bush yang baru pakai 4 hari. Jadi, bila datang nak saya check. So, bila kita check, so kita ambil satu dia punya ni, bush ni. Okey, ini bush yang abang tukar, FLX punya tau. Okey, dan ini ada satu bush lain. Nampak tak? Perbandingan dia punya lubang. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Okey, nampak tak beza? Ini kecil, ini besar. Okey. Sebenarnya, ini masalah dia. Abang rupanya pernah tukar bar ni. Dan sejak dia tukar bar ni, sejak itulah masalah dia datang. Rupanya bar yang ditukar ni bar BLM. Saga BLM, bukan FLX. So, kalau bar BLM ni, lubang dia punya diameter bar ni lebih kecil. So, dia kena pakai bush BLM juga. Bukan bush FLX. So, bila kita beli bush, nampak? Saya masukkan bush. Alamak. Okay, saya masukkan bush. Dia punya cover. Okay. Okey, saya dah pasang kiri kanan. Okey, tengok saya gerak kan. Nampak fit. Nampak fit tak? Elok tak? Macam ni baru padu. Baru kita corner, kereta ni tegak. Jadi kalau siapa ada masalah tak settle, boleh datang ke Fizi Motorsport. Saya cuba check dulu untuk anda. So, dapat hari ni settle.